saya nak demo kat korang macam mana kita nak charge EV daripada Chery. Okay, kita punya charger ada kat depan tu. Nampak tak charger tu? Okay, ini adalah wall box charger yang korang akan dapat. Okay, saya nak buka, dia charging port kita ada dekat depan tu. So dia boleh buka dekat sini. Nampak? Charging port. Atau korang juga boleh buka dekat sini. Tekan je button ni. Okay, so charging port dah buka. Jom kita tengok. So charging port dia dekat sini. Very easy guys. Okay, very easy. Dia just buka yang ni. Untuk pengetahuan korang, ini adalah AC. Kalau pakai dua-dua sekali dengan ni adalah DC. Alright. Tapi kita punya wall box adalah AC. So kita pakai yang atas saja. So senang. Ambil je benda ni, charger ni. Okay, kita cucuk je dalam ni. Easy. Siap. So apa kita kena buat? Kita kena on switch lah, of course. Dah siap dah charging. So kita nak tengok charging. Senang je. Lepas charging, ni dah bila dia dah tunjuk calculation. Ada lagi 4 minit 52 4 minit 4 jam 52 minit untuk full. So let's say bila dah off, dia akan tunjuk macam ni. So ini interface bila kita dah off kereta. Dia tunjuk pesan kat sini, bateri, remaining time, current cruise, charging power. Okay.